Macam kat Malaysia tak ada. Kita nak pergi laundry. Pastilah ada duduk macam 10 hari. Lebih daripada 10 hari ni. Kita kat laundry. Selalu kat Malaysia dia buka rasa, baby tak tahu. Baby nak 60 baik. 10 20 30 40 50 60. Boleh je tiba sekali. Door is open. Tebak kuku. Kuku dia 300 baht. Ini dah hari ke 3. Tapi masuk macam hari ke 4. Fit check. Kakak saya nak buat fit check. Fit check. Saya punya Bilik sangat saya tempat Betty. Ini suara kakak saya, nama Alia Nabiha. Baju beli kat Genting Highland. Kedai Ia juga. Ia beli kat mana ya? Ini pun beli kat Genting Highland. Genting Highland apa nama kedai tu Kotaan. Kotaan. I watch apa nama? Second. Bita ya Bita tak ni pun. Siapa? Tudung, baju, seluar. Seluar naik atas ni. Iya punya. Seluar naik atas ni. Termasuk dengan anak tudung. So hanya ada duit baby punya. Ada jam je yang saya punya. Tahniah, ia yang sekali dengan stocking. Kalau you all tahu, stocking yang kita orang pakai ni kebanyakan memang semua ia punya. Ia pun laju. Stocking Betty. Asiku. Hari ni kita nak pergi mana? Sentra hatnya. Siku ku amat mencintai kamu. Nanti kena kopi dah. Kena baca Asal surah Insyirah. Alam nashrah tu. Wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Aku saya buat semua kat Tuna Market masa first day. Cantik tak? Dah tubat tu tengah. Mana Fatih? Sampai what? Nanti lah aku suruh ambil kad. Sebab duit tak baby. Dengan pressure je. Ya, kad. Okay, jom. Already day 3. Ni apa benda ni? Ha. Oh, cek 57 baht. Tiga sekawan berada di Thailand. Very good. Next time. Tak buat lah syuting. Yang ini satu. Dah 2 hari dah. Dah. Ni beli kat 7E, ni beli kat Sentra Hanya. Dah, jom makan. Ayas manis. Ya, pokok. Ini macam lemas kalau kau makan dekat sana. Lemas ni sendiri mas. Tapi Yang kita tak makan sedap. balik Betty sebenarnya daripada kentang. Kalau awak dia pegang macam ni. Ni aku tahu pasal dia tak salah kan jatuh juga. Ya dia nampak orang jatuh tadi. Tak apa, hari Jumaat yang mulia insya-Allah ada baiknya. Kenapa ada orang kata tak sedap? Sedap ni kan. Rasa kentang ni. Dia orang kata banyak rasa tepung. Tak berminyak. Okey dah banyak rasa tepung. Ini yang punya kan? Tak tahu makan ni. Kita ambil yang ni dengan yang ni. Entah juga. Deca lagi menang. Dia berempah okey. Tak rasa ya? Kena rasa juga. Ni
Macam duduk Melaka. Rasa bukan suasana ni adalah peak tengah hari dia orang. Tu taklah kentang dia. Dia suka. Ramai kan macam bagi 5/10 sebab diorang suka kentang banyak. Mahal lah. Tolonglah, macam mana dia jadi bentuk tepung? Yum. Ni apa? Tak cendol ke? Sini aja. Masih. Dia tinggal dalam tempat je. Susah lah nak faham bahasa Inggeris orang. Kenapa? Wi-Fi. Saya nak buka tanpa merosakkan kotak dia. Kita ambil kenangan aku sekejap. Orang kata ni signature kau orang kaya. Signature kau orang kaya kalau kau beli banyak. Cute. Dia baru cakap tadi dapat warna pink secantik kan dia? Dapat yang pink rupanya. Dia cakap tiba-tiba dapat warna pink secantik kan? Comel dapat. Asyik. Yo. No, it is not the shit. Yo. Aku tak boleh terima sekarang dunia ni adalah Memang kata hijau sedap. with strawberry. Oh my god. Kenapalah kakak aku suka benda-benda ni lah. Labu. This is my sister. This is my sister. Ampun aku. Sumpah cantik belah sana. Maju? Why? Dah bubu. Sebab nampak gemuk sikit. Ni fake ni ori. Ini dia. Oh sorry. Okay. Dah shaming kau kan? Jantan. Betina ke jantan? Betina eh? Coconut. Ears. Aku dah rekod. Ear. Interesting right? Baby nak makan duduk tapi tak tahu duduk mana baby. Nak kata dah je. Tak lah dah sama jalan. Pelak aku bergelora. Dia ambil juga. Tu lah tu. Sebab pun tengah solat dah. Kau makan sekarang? Panas baby. Dia bau habis kuali. Masuk je mulut kau. Sedap habis. Sedap tu. Serius. Tak masuk lagi dalam mulut tu. Kenapa tak becik tu? Okey je. Ya. Kau sure dia tak makan tak depan? Dia tak ada barang.